Okey guys, hari ni kita ada berita baik untuk semua pelanggan setia Nano. Nano Energizer, Nano Energy, semua yang pernah pakai tu, kita syarikat akan melancarkan satu produk baru. Produk baru, nampak tak ni? Produk baru ni bateri teknologi lithium, keluaran syarikat Nano Energy. Okey, kita akan buat perbandingan dari segi power dia, berapa power antara bateri nano, kita namakannya Nanex dengan bateri biasa, bateri biasa, bateri sel basah ataupun sel maintenance free. Ini ayo berat. Okey, nampak dengan bateri Nanex, keluaran Nano Energy. Jadi first thing kita akan tengok apa beza dua bateri ni. Pertama sekali, ini lagi ringan, ini lagi berat. Ini lebih kurang 3 kilo, ini lebih kurang 9 ke 10 kilo. Tengok dia punya jenama. Tapi untuk tujuan kegunaan kat kenderaan, faktor paling penting nak tahu bateri tu elok ke tak elok adalah dia punya CCA. Jadi untuk apa tu CCA? Untuk kira CCA tu maksudnya cold cranking amp. Kita kena gunakan battery analyzer untuk lihat betapa powernya sesuatu bateri. Tak kira apa jenama. Cold cranking amp adalah kuasa yang diperlukan untuk start kenderaan. Kenderaan CC lagi besar, lagi tinggi keperluan CCA dia. Okey, jadi kita lihat. Ni bateri baru, satu jenama terkenal, jenama terkenal. Kita lihat berapa CCA dia. Okey, kita klik negatif, positif. Ni bateri baru. Kita tengok. Okey, dah testing. Dia tengah analyze. Okey, dia punya CCA 429 CCA. Voltage dia 12.64 Jadi bateri baru saiz NS40 ni adalah 429 CCA. Baguslah. Biasanya kalau bawah 250 dah tak boleh pakai. Ni saiz NS40 berat 9 ke 10 kilo. Okey, sekarang kita lihat kehebatan bateri Nanex. Bateri Nanex. Okey, kita klik sahaja. Kita buat ujian yang sama. Macam saya sebutkan tadi, CCA lagi tinggi, lagi power. Bukan tengok voltage. Okey, ini bateri Nanex. Dia punya CCA 563 CCA. Ni bateri CCA ni macam bateri saiz NS70 yang besar tu. Tapi mengapa bateri Nanex lagi power, sungguh pun dia kecil? Sebab dia gunakan teknologi lithium. Voltage 14.17, CCA boleh pergi 563. Nampak tak beza dia? Tadi bateri jenama hijau ni, dia CCA dia baru 429. Jadi disebabkan ni bateri Nanex ni jauh lebih power dan akan tahan lagi lama dan boleh digunakan untuk banyak jenis kereta. Lori pun boleh guna ni. Sebab CCA dia sangat tinggi. Lori kecil lah, lori besar tak boleh. Okey, lagi satu kelebihan bateri Nanex keluaran syarikat Nano Energy adalah, macam saya sebutkan tadi, dia adalah ringan, sangat ringan. Okey, kita ada penimbang di sini, penimbang digital. Penimbang ni sangat tepat. Kita tengok berapa berat ni bateri jenama hijau ni. Ni barunya saiz NS40. Okey, jangan jatuh kaki habis. Okey, beratnya 10.332 kilo. Saiz NS40. Jadi saya angkat, saya sebelahkan ni. Kita lihat berapa berat bateri Nanex teknologi lithium. Lihat. Okey, kita lihat. Okey, tak tipunya. Nampak berat dia? Tak sampai 3 kilo. Saya silap, saya sebut tadi 2.9 kilo sahaja. Nampak tak? Inilah kehebatan bateri Nanex keluaran Nano Energy. Dia sangat ringan, sangat power. Dan sekarang kita ada buat promotion. Harga biasanya bateri lithium kereta racing aja guna. Harganya boleh 5 ke di atas ke 1,000 lah. Kita ada buat promotion. Bateri ni harganya RM390 sahaja dengan jaminan 3 tahun. Dan kita bagi free courier lagi. 3 tahun jaminan, free courier. Ni khas untuk customer setia Nano Energy, Nano Energizer.
Okey, jadi ini untuk yang 12 volt lah. Untuk siapa-siapa yang ada lori lagi besar, bas lagi besar ke, kenderaan yang lagi besar, kita ada juga bateri Nanex yang 24 volt, nampak? 24 volt. Ada 3 jenis. Ini untuk lori lah atau bas. Ataupun sesetengah 4x4 atau lori yang besar, dia kena pakai yang 12 volt ni. Dia bentuk macam ni tapi spek dia lain. 12 volt bukan 24 volt. Ni kalau siapa yang berminat lah. Kalau tak ada, kebanyakannya kenderaan semua boleh guna kita punya spek ni. Sama ada 20, 30 atau 40 Ah. Okey, tadi saya terlupa nak cakap sikit pasal ni bateri lithium, betul Bateri lithium ni dia sangat sesuai untuk kenderaan yang ada start stop. Start stop. Biasanya kenderaan start stop dia perlukan bateri jenis EFB ataupun bateri AGM. Bateri EFB dengan AGM ni harganya mahal tau. Kalau saiz macam ni pun, EFB, AGM harganya 300 lebih ke 500 atau 600 ringgit. Itu pun jaminan setahun. Tapi kita bateri Nanex ni, tak kira kereta tu ada pakai bateri start stop ke tak ada, kita bagi jaminan 3 tahun. Unlimited mileage 3 tahun unlimited mileage, boleh digunakan untuk semua jenis kenderaan. Untuk saiz ni 2.0 ke bawah. 3 tahun jaminan. 3 tahun jaminan, tak kira ada kenderaan biasa atau kenderaan ada start stop. 3 tahun jaminan, unlimited mileage. Promosi ini hanya untuk customer Nano Energy ataupun Nano Energizer. Okey.